Sebab peluang ruang yang Allah bagi, setiap masa, setiap second yang kita ada peluang ni, patut bersyukur. Orang yang sakit, dia apa? Dia rindu waktu sehat dia. Orang yang dah berumur, dia ingatkan kalau aku muda-muda macam ni. Orang yang dah yang dah maksudnya dah lanjut usia sebagainya, macam tadi saya sebut lah, kalau aku muda, dia semua kalau. Bila dia ada di waktu tu, dia tak ada kalau pula. Bila datang Allah tarik nikmat tu, baru dia merasa. Bila time sibuk, dia teringin masa lapang. Bila time masa lapang, bila time tak ada duit, teringin masa ada duit. Bila time ada duit, tak sedekah pula. Kan time tak ada duit, ya Allah, kalau aku bagi rezeki aku banyak, InsyaAllah aku akan bersedekah. Tapi bila time duit banyak, tak sedekah juga. Kalau lah aku duit banyak, nanti kau jangan risau, aku belanja kau seminggu tu, aku belanja lah. Tapi bila dah dapat claim sebagainya, tak ada juga, lupa juga. Jadi manusia macam tu lah. Oh betul. Dan itulah seharian kita. Tetapi sebagai orang yang seharian kita umum lah, manusia biasa, kita kena bersyukur setiap hari. Dan even kalau sebahagian daripada alim ulama ataupun orang-orang yang soleh ni, ada dengan tak ada, sentiasa dia bersyukur. Time tak ada dia bersyukur, time ada dia bersyukur. Even dalam kita contoh, bila kita dapat nikmat, baru kita bersyukur. Bila tak dapat nikmat, kita bersabar. Tak, orang yang lebih level advance sikit, sentiasa bersyukur. Setiap apa, kalau Allah bagi dia sakit, dia bersyukur. Sebab itu mungkin ada dia nak bagi peluang masa, dia nampak positif dari sudut setiap saat. Kalau Allah bagi dia sakit, kena Allah bagi dia peluang masa untuk rehat sebagainya, tubuh badan dia perlu rehat sebagainya. Kadang Allah bagi dia tak ada duit, sebab apa? Supaya bersyukur, supaya Allah bagi dia peluang untuk dia rasa tak ada duit, dan dia bersyukur bila dia ada duit. Dan bila ada duit, dia ingat untuk infakkan kepada kebaikan. Dan juga ada orang yang lebih advance pada tu. Allah macam mana nak cerita? Contohnya kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala, merintih meminta ketika mana dalam keadaan terdesak sangat kan. Time kita tak terdesak, ada kita nak solat hajat, nak buat qiyamul lail, tak ada. Orang yang alim, soleh atau sebagainya, orang yang ni sentiasa dalam keadaan ada duit, tak ada duit, susah, payah, teruk, tak ada, sentiasa merintih pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita kadang kalau time ada harta tu, time tu sepatutnya lagi kita kena merintih. Sebab kadang penggunaan harta kepada jalan yang benar, jalan yang salah. Kadang-kadang harta masuk sekejap je, duit kadang 10,000 masuk sekejap je boleh hilang. Kita tak perasan, dah habis dah. Kalau masuk 1 juta pun sama juga. Kalau masuk 2 juta pun sama juga sebenarnya. Jadi kita kadang bila time tak ada, barulah nak time tu lah rajin pergi masjid, pergi surau. Tapi bila time dah ada, dia dah lupa. Jadi kalau orang yang betul-betul ni sentiasa dalam keadaan merasa memerlukan. Kita fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang yang rina. Orang rina ni kaya tak mengharapkan kepada hamba. Kalau fakir ni sentiasa bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam seharian kita perlu macam tu. Dari kadang-kadang kita macam dalam kepayahan lah, dalam biasa hari-harian kita pun merintih seperti mana kita dalam keadaan kepayahan, kesusahan juga. Sama je. Itulah dia level advance. Maksudnya sentiasa time ada nikmat, dia tak ada rasa pun. Time tak ada nikmat, dia tak ada rasa. Maksudnya dia hanya, semua ni milik Allah. Contohnya time dia ada duit, lah ni milik Allah. Kalau dia jadi kaya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengumuman kepada pemilik kenderaan bernombor VFN 8600, VFN 6800, sila alihkan kenderaan anda dengan kadar segera. okey. Contohnya, Ulangi. ulangi. Kepada pemilik kenderaan bernombor VFN 8600, VFN 8600, sila alihkan kenderaan anda dengan kadar segera. Sekian, harap maklum. Ni garang ke? Hari ni mood tak okey. Garang sikit. Okey. Jadi macam itulah kita dalam kehidupan seharian kita. Kalau orang-orang yang soleh, macam itulah keadaan dia. Ketika mana tinggi ke, ketika mana rendah, sama je.
Dia sebab apa? Dia kata itu semua hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cari tak jumpa. Ketika mana ada duit, ketika mana tak ada duit, ketika mana sihat, ketika mana tidak sihat, sentiasa mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita level awam, tapi kita boleh upgrade diri kita pada level yang lebih baik lah. Ketika mana dalam setiap apa urusan kita pun sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata kalau Allah bagi kita kelebihan sendiri pun, kelebihan apa-apa pun semua hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh tarik kesihatan kita sekejap je. Kalau nak hilang sekejap je. Jantung kita pun kita tak boleh kawal kan. Jantung kita kalau Allah kata stop dah, kita tak boleh kawal. Buatlah. Kita kata apa CPR ke sebagainya, kalau Allah tak izinkan juga. Jadi insya-Allah seperti mana biasa kita teruskan pembacaan maksurat mingguan kita. Untuk tazkirah, orang yang petazkirahnya hari ni cuti. Jadi umumnya saya pun dah tazkirah sikit dah, ni dah open sikit lah. Sekejap lagi kita masuk sikit lagi lah insya-Allah. Kita niatkan kepada baginda Nabi SAW, kepada ahli keluarga baginda, para sahabat-sahabat, para tabi'in, para awliya illah, dan juga pada ibu ayah kita, guru-guru kita, anak-anak kita, saudara mara kita, semualah, pada bang usrawi kita, dan juga seterusnya umat Islam yang memerlukan. Semoga Allah kabulkan hajat kita, Allah pemudahkan segala urusan kita, Allah jadikan kita orang yang soleh dan solihah insya-Allah. Sama-sama kita mula insya-Allah. Saya minta maaf lah suara ni agak ni sikit kan. Mungkin tak kuat sangat. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمه وخط به القلم وأحصى كتابه. ورضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية
ونسألك تمام الغنى عن الناس، وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك، واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك، ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأسود دعاتك فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اشتمل على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدا على دعوتك وتعهدا على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطاتها وأد مدها واهدها سبلها واملأها من نورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك، وأحيا بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Jadi alhamdulillah saya jemput. Dah terkejut lagi. Risau lagi sama nak kena jemput ni. Okey. Ada tak siapa nak sharing? Ada. Okey. Akmal. Okey. Siapa yang belum tengok lagi Blood Brother? Belum ya. Tak tengok banyak Ustaz. Okey. Terperajat Ustaz. Semalam siapa yang baca tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan? Negeri mana baca? Tak tahu Ustaz, saya melayan bawa saya. Okey. Dalam dunia tak akhirat. Memain. Jadi sajalah kita taja kau salah bagi nak bagi celik mata sikit. Okey, saya dah tengok lah Blood Brother kan. Astaghfirullahaladzim. Dah kita tengok dalam tu ya. Macam manalah. Pengajaran. Sebab kita nak tengok macam siapa Ustaz Allahumma salli ala Ustaz Abdul Somad cakap kan. Kita nak tengok fikrah mentaliti bangsa tu, kita tengok apa box office. Apa box office negara tu? Kalau box office kita banyak cerita-cerita hantu. Maksudnya masih lama. Kita dah alhamdulillah Malaysia dah kurang dah box office ni cerita hantu. Kan cerita-cerita anniversary kan, kita mula box office cerita-cerita silat mat kilau sebagainya. Maksudnya kita mentaliti more kepada ke arah, maksudnya dia nak semangat patriotik, nak tanam balik semangat patriotik lah. Tapi kalau gangster-gangster ni, sebab pengaruh tu akan bawa kepada anak-anak. Saya pun tengok kadang bahasa-bahasa tu akan dibawa, dia pakai. Kita nampak karakter dengan isap okok macam tu. Budak-budak akan tiru. Budak-budak akan tiru kan. Tak kisahlah vape ke nanostick kan. Gaya tu sebab dia nampak macam stylo kan. Sebab daripada zaman jahiliah dulu, zaman Rasulullah SAW, orang-orang Arab Badawi ni, kalau anak-anak dia tu, dia tak sayang, tak cium, dia tak buat ni, dia rasa macam orang, kau ni macam kau tak ada nak menunjuk kau sifat penyayang. Kau macam kau dengan bini kau jenis apa syadik, jenis garang, jenis ni kan. Bini kau pun tak berani kan. Bagi orang lelaki zaman jahiliah tu, kau ni macam kan, power kan. Tak, sebenarnya tu terbalik, salah. Tak kena. Kita tak nak tanam benda-benda akhlak macam tu lah kan. Tapi sebabnya kita kalau kita tengok, tak kisahlah Blood Brother kan. Kita kalau tengok pun kita ambil sisi, kalau kita tengok dengan anak-anak, dengan family lah, ada sisi kita kena terang balik pada dia. Perkataan macam ni tak sesuai. Sekejap sial, sekejap bodoh, sekejap apa benda kan. Budak-budak mulut dia bahasa dia akan sebut macam tu lah. Kau biasalah kau mana sial? Sekejap ni. Kau jom lagi sial. Semua benda sial-sial kat belakang. Apa kau benda bahasa tu kan. Jadi dia mempengaruhi. Sebab kita kena tegur balik. Tak kisahlah dia tengok dengan kita, tengok orang lain balik tu, kita kena terang. Ada perkataan yang bersesuai, ada perkataan tak baik. Contohnya tiba sebelum tembak Assalamualaikum kan. Assalamualaikum bagus ya. Kan kalau pula siapa yang tengok dia tahulah. Kan saya pun kekek gelak tu kan. Tiba-tiba keluar kereta Assalamualaikum, tembak kan. Jadi ada part bagus, ada part tak bagus. Contohnya macam-macam benda lain lah. Sin-sin yang tak baik pun kita kena tegur lah. Kalau dengan anak tutuplah mata kan. Zaman dulu memang kalau tengok Hindustan bukan kita risau kan. Kalau dalam kita boleh cepat-cepat, tak boleh cepat. Dah kadang
kita tak kata haram semua benda tak boleh tengok. Dan ada tengok tapi kena tengok value nilai dia macam mana. Jadi kita kena terang balik kepada anak-anak kita, pada family kita. Dan juga kita jangan lupa juga ada majlis-majlis yang baik, kita kena bawa juga anak-anak kita pergi tengok. Kena bawa anak-anak kita pergi tengok. Contoh majlis tilawah Al-Quran. Kalau minggu bila? Wesak nanti ada, tak kisahlah pakar bunga sunnah. Kan? Di Perlis boleh bawa dapat view, dapat vibe. Nanti dia akan ingat lagi mention, dia akan nanti dia pernah pergi dulu, siapa dia jumpa. Betul nanti apa ustaz, kisah. Apa-apa program yang baik kita bawa juga. Boleh ustaz, besar boleh Adnan. Hatnya boleh singgah tu, sempat tu. Singgah sekejap kan. Hatnya tak jauh dah, boleh tu kan. Jadi dah kalau kita kan, kalau contohnya kan, tak kisahlah. Sebab kita sekarang ni, apa yang fikrah kita, apa yang mak ayah kita tanam pada kita dulu kan. Kan, kita akan ingat apa yang mak ayah kita pernah tegur. Kau kalau besar kau jangan macam ni, kau macam ni. Kita akan ingat apa itu kita akhlak kita buat. Anak kita sekarang dia ada moment tu tak? Kurang sekarang, zaman sekarang kurang. Dia banyak moment dengan phone, dengan Instagram, dia fokus dia kurang. Maksudnya bonding untuk dia follow kita A to Z tu kurang. Dengan kita waktu kita dengan di rumah pun dah kurang kan sekarang. Balik rumah dah penat, tidur, esok masuk siap-siap esok pagi pergi sekolah pula, bila time cuti pun apa semua kadang tak sempat, nak banyak lebih masa dengan phone dan sebagainya. Dia tak ada bonding macam tu. Sebab kita nak bonding tu biar dia ingat benda yang baik. Jangan dia ingat benda yang tak baik. Dia ingat bonding dia pergi shopping mall dia kan. Bondingnya kadang-kadang dan yang dia lihat apa yang kita, akhlak-akhlak kita lah. Mungkin dia tak tiru sekarang, nanti dah besar nanti dia akan praktikkan apa yang dia pernah tiru sebab dia tanam dalam mindset dia. Subconscious mind dia tu dah ada benda tu. Jadi kita nak at least kita adalah benda-benda yang baik kita tinggalkan pada anak kita, yang pedoman pada dia sehingga dia besar nanti. Respect tak respect ke itu cerita lain juga. Tapi at least kita tinggalkan benda yang baik dalam mindset ataupun subconscious mind anak-anak kita lah, family kita, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Apa lagi nak sebut? Dan kita dah nak masuk bulan, sekarang dah masuk bulan-bulan haji sebenarnya. Bulan-bulan haji dia bermula daripada Syawal. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 3 bulan ni bulan-bulan haji. Kita dah masuk feel mood haji lah. Anak-anak kalau kat sekolah dah mula nak buat simulasi kan. Ujung bulan ni kot banyak simulasi, kena cari serban, nak buat ihram sebagainya lah. Tapi yang tu pun sama, vibe tu kena bagi dia rasa. Maksudnya kesinambungan dengan bulan-bulan Islam ni, apa peristiwa, event yang dia boleh ambil ibrah lah. Kita orang Islam, kita ada apa-apa, contohnya nanti dalam Aidil Adha nanti bukan fikir raya je, peristiwa-peristiwa dan tu kena terang pada anak kita. Jadi kita pun insya-Allah lah minggu-minggu selepas ni kita akan tengok, mungkin masukkan nilai-nilai dalam berkaitan dengan ibadah haji. Kenapa kita kena buat ibadah haji, umrah sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan pada minggu-minggu ke depan lah. Setakat ni ada soalan tak? Okey. Jadi insya-Allah setakat ni saya tak nak sembang panjang lah. InsyaAllah semoga ada kebaikan. Jadi kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tabung Jumaat ada saya letak dekat atas meja depan ni Tak mana Ustaz? Oh tu. ni. Tabung senyum. Okay, insyaAllah terima kasih semua. Assalamualaikum. Siling dah mau. Shilling pun boleh shilling. Terima. Saya bagi Syafiq lah suruh masuk shilling tu dalam tabung nanti. Kecing-kecing.